Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak bagi ni, insya-Allah moga-moga Tuhan menerangkan hati. Selamat kita hidup. Gembira kita tak jadi keliak. Duduk dalam senyum semua dengan agama, kasih dengan ibadat. Kasih dengan ibadat, kasih dengan syarat-syarat Nabi, kasih dengan mengaji, kasih kita dengan harta dalam ibadat. Bukan kasih dengan bakhil. Ini satu ayat saya nak bagi ni. Kesukaan kita Tuhan buka mata hati yang cerah. Dunia akhirat. Dan Tuhan tolong dunia dan akhirat. Banyak pahala dengan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Amal kita pagi petang. Tak usah kata banyak mana ni. Baca sampai 100, 200. Boleh 4, 5 kali, 10 kali, 11, 12 pun. Comel dah. Dalam Yasin. Saya tengok ni satu tausiah dia bagi katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Patu doa bagi salam tu ada. Doa. Doa no yang kata kehebatan ayat suci Al-Quran. Baca dah salamun qawlam mir rabbir rahim. Ada doa bagi salamun qawlam. Doa dianya Allahumma sallimni warhamni. Allahumma sallimni warhamni. Wahai Tuhanku, selamatlah pada tubuh diri aku. Warhamni, dan berilah rahmat yang amat banyak semasa aku hidup dunia dan selepas pada mati. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Baca tu sekali, lepas tu baca doa salamun. Doa salamu ada lagi, iaitunya Allahumma sallimni, wahai Tuhanku, maknanya apa ni, wisprinulah tubuh, salimna selamat, wisprinulah tubuhku ya Allah, tiap-tiap badan, tiap-tiap segi, sebuah harta benda, sebuah hidup baik kita, nyawa mata kita, harta kita, anak bini kita, apa semua kita harus selamat dunia sampai akhirat. Dan warhamni, dan berilah rahmat yang amat banyak padaku. Allahumma sallimni warhamni. Sekali baca salamun, sekali baca doa. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Allahumma sallimni warhamni. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Allahumma sallimni warhamni. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Allahumma sallimni warhamni. Lagu tu. Boleh sebelah kali baca. Tekah rajin gitulah kita ni. Moga-moga Allah Ta'ala taufik hidayah kepada kita. Tuhan beri kan selera rahmat bagi kita, selamat bagi kita hidup dunia. Apa dalam kerja tak tanggal. Apa kita hajat ditunaikan oleh Allah ni. Tak ada capai ni semuanya. Dengan rezeki, dengan kesihatan, dengan muafakat, dengan taubalah lai kapung, dengan sahati baca ni tiap-tiap rumah. Yasin duk baca dah ni pandang. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Allahumma sallimni warhamni. Gitulah. Sekali baca salamun qawlan mir rabbir rahim. Allahumma sallimni warhamni. Ya dah, insya-Allah.